إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana? Okey, saya Ruzana Abdul Salam daripada Kajang. Masya Allah. Daripada Kajang bertolak ke Nasyid Quran jam berapa tu? Kalau masa hari yang pertama tu testing 8.30 boleh jalan clear. Tapi semalam malang sikit, keluar pukul 8 subuh sampai pukul 9.30 sebab jam teruk. Jadi hari ni kita guna jalan lain. Pakai Waze, sebelum tak pakai Waze. Pakai Waze ikut jalan Bangi semua sampai 8.30. Masya Allah, semangat tu nak ada. Jam 9 mula, 8.30 dah sampai dah, Masya Allah. Jadi pastinya programnya dia ada keistimewaan tersendiri. Saya difahamkan dah ikut serta dah dalam tahun lepas. Tapi ikut lagi sekali tahun ni. Pasti ada keistimewaan tersendiri program khas Ramadan. Sampai berulang. Tak puas lagi tahun lepas, ikut lagi tahun ni. Ramadan diisi di Nasyid Quran lagi bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin Haja boleh kongsikan apa keistimewaan tersebut. Okey, memang ada keistimewaan sendiri terutama pada saya lah. Sebab saya masih lagi peringkat macam belajar mengaji dekat luar sana. Sebab tahun lepas dah berpencen. Jadi kita tercari-carilah satu tempat dan juga kaedah yang boleh membantu saya meningkatkan lagi kebolehan mengaji tu. Dan apabila dapat tahu dekat Nasyid Quran ada Talaqi Tadarus ni, saya memang tak lepas peluang lah. Tahun lepas saya sertai. Dekat situ adalah macam kelemahan sikit macam kita first time. Baca dengan kadar yang banyak kan, kalau kat rumah tu tak banyak macam tu pun baca. Jadi kita daripada kita memaksa diri baca dan kita boleh semakin laju, semakin ada keyakinan masuk tahun yang kedua. Ni tahun yang kedua. Masya Allah, subhanallah. Jadi dah tahun kedua dalam program khas Ramadan. Adakah program ini memberi kesan dalam diri Haja? Mungkin Haja boleh kongsikan. Ya, ayat-ayat dalam tu yang bila Syekh terangkan tadabbur, kadang-kadang dia terkena dekat diri sendirilah. Macam kita ada macam masalah ke atau isu-isu dalam hati kita ke kan kat rumah ke. Dan bila kita sampai kat sini, kita mengaji tu, bila time tadabbur tu macam terkena pula isu tu dekat aku. Jadi dia memberi satu orang kata ketenangan, satu orang kata motivasi daripada yang kita baca hari tu, dapat jawapan dia. Itu satu keistimewaan pada saya. Jadi daripada banyak tausiah Syekh, daripada banyak pesanan Syekh, ada tak antara yang paling terkesan? Mungkin kita boleh kongsikan sedikit kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin belum lagi sertai program khas Ramadan ni, sama ada secara online ataupun fizikal. Macam saya ni umur pun dah 50-an, dah hampir 60, kita hidup dah lama. Tapi kadang-kadang kita ni tak dapat nak menyelesaikan masalah dalaman kita sendiri tau. Kita macam cuba buat baik, cuba buat sesuatu yang positif, tapi kadang kita gagal. Jadi dalam tausiah Syekh ni yang hari ni ada disebut, sebelum tu ada juga, tapi hari ni macam ayat yang disebut tentang berbuat baik. Allah menyayangi orang yang berbuat baik. Allah menyayangi orang yang sabar. Jadi itu part of kita punya attitude lah, yang kadang kita kan rasa macam aku ni kena buat baik lah, aku ni kena sabar lah. Sebenarnya banyak benda yang mendatangi kita, tapi kita rasa macam sebenarnya aku tak sabar. Kita cuba selesaikan, kita rasa macam dah selesai. Tapi sebenarnya saya lah tak, kurang sabar, memang tak sabar, tak baik lagi, kena buat lagi baik, kena buat lagi sabar. Tu tadi memang terkesan sikit lah. Banyak ayat dalam yang surah Al-Baqarah tu kan. Subhanallah, betul-betul fokus tu dan ambil sebanyaknya manfaat yang diperoleh daripada program ni. Subhanallah. Jadi Haja, apa harapan Haja? Mungkin Haja boleh kongsikan harapan Haja. Ramadan Haja macam mana? Pesan program dalam diri Haja. Haja boleh kongsikan.
Okay, yang pertama, muslimin di luar sana lah yang mungkin kalau orang bekerja tu dia tak ada masa sangat, tapi kalau orang yang dah berpencen, saya rasa patut ambil peluang lah. Sebenarnya kita dah pernah buat macam kat surau-surau, macam sekarang kita ada tadarus, tapi ini satu macam ada kelainan sikit. Kita bertalaki macam yang saya pun difahamkan, kita baru tahu macam mana Rasulullah bertalaki dengan malaikat Jibril kan. Jadi kita kena mungkin hidupkan keadaan tu sebab dia kesan itu lagi bagus daripada bukan kata dekat surau dekat surau tak bagus. Bagus, tapi kita buat satu yang kelainan. Mungkin boleh Nasrul cadangkan ataupun orang lain cadangkan kat surau dia orang masing-masing buat. Itu satu. Yang kedua, orang berpencen rasanya cari yang macam ni lah. Sebab dia lebih lama, kita pun umur dah tua dah. Dalam hidup kena baca tu lebih sikit Quran tu kan. Dan satu lagi pihak Nasrul Quran mungkin iklan tu macam ni tak faham nak cakap sebab macam saya tak pandai sangat IT kan. Jadi kita ni dengar macam daripada ustazah datang ke surau tahun sebelum tu yang datang buat iklan tentang hadirlah ke Nasrul Quran ada program ni. Jadi tahu daripada situ. Tapi daripada macam IT, Facebook kita kadang tak buka sangat. Macam tak ada masa, malas, pening, tak nak baca, tak tahu iklan tu. Jadi mungkin ada cara nak menyampaikan kepada golongan-golongan yang otak-otai ni yang nak menyampaikan ada program yang macam ni lah dan mereka boleh sertai. Tak tahu mungkin cara apa, tapi mungkin sekarang cara yang the best is IT lah kan cara tu, tapi mungkin tak tahu cara macam mana nak cakap supaya iklan tu, program tu sampai kat orang lain kan. InsyaAllah kita akan usaha lagi. Ada yang tengok video ni insyaAllah sama-sama sebarkan supaya lebih ramai lagi yang sertai. Ya, kena sebarkan sebenarnya. Saya sendiri pun memang saya sebarkan kat kawan-kawan saya kat mana-mana yang jauh-jauh pun saya hantar je macam gitu. Bagi dia tahu, Nasrul Quran, ada benda ni dia boleh find out sendiri lah lepas tu kan. Moga-moga program ni lebih memberi manfaat pada lebih banyak lagi golongan di luar sana, insya-Allah. Jadi Hajah, akhir kalam daripada hati Hajah yang mungkin ingin diperkatakan selanjutnya. Rasanya Nasrul Quran telah membuat satu program yang sangat-sangat bagus. Sebagai seorang Islam, kita kena ada satu pegangan yang kita kena selalu kita ada kontak dengan Al-Quran kan, secara orang kata fizikal ataupun mental kita kena sentiasa ada kontak, hubungan dekat dengan Al-Quran macam tu. Jadi ini satu caranya lah kita ambil peluang. Setahun sekali dia lebih sangat-sangat macam sangat-sangat berkesan lah. Macam InsyaAllah, insyaAllah. Moga-moga Allah terus memilih kita menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Moga-moga lebih ramai lagi golongan di luar sana berusaha menjadi seperti kalam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang mana sesiapa yang ingin dicintai Allah dan Rasul, lihatlah jika dia mencintai Al-Quran, pasti dia mencintai Allah dan Rasul, insya-Allah. Terima kasih Hajah. Ada yang ingin diperkata lagi? saya setuju. Terima kasih Hajah dan jazakallahu khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.